Seperti ni, lama dah tak upgrade kereta aku sendiri ni. Kita akan tambah 2 biji lampu Honda Access. Yang first dekat bawah aircon punya ni ada lampu 1 biji. Dengan yang second atas ni akan ada 1 lagi lampu Honda Access. Dalam ada LED, kita tambah 1 lagi kat atas. So ini saja barang dia perlukan. Lampu, dia punya housing luar dalam, wiring. Sama juga ini kena tap. Dia dah bagi konektor tap Honda. Ok, itu saja. Buat yang belakang dulu sebab dia dah ada marking. Kita tinggal potong ikut ini je. Kita bisa potong pakai ini dengan pisau. Buat laluan dulu, dia potong sikit, finally pakai pisau balik. So ini nak pasang kat mana dia punya wire ni, Honda dah bagi dah. Sini memang dah tempat Honda dah prepare siap dah. Ok, memang dekat lah. Kita terus plug in saja dekat sini. Nak kita buka dia. Dah. Then masuk. We finish. Ok. So connector macam tu, siap. Kita masuk lampu. Aku cuba lakukan sebelah tangan je. Tengoklah. Masuk ni. Then finish. Lepas tu pergi bawah, masukkan dalam slot yang kita dah potong tadi. Ya. Sukses. So tutup dia pakai 4 skru. So sini dia ada escape. Sini tak ada. So dia punya ni sini. Ok, siap. Dari belakang, dari depan. Ok, kita akan pasang. Ok, dah siap pasang. Simple saja pasang. So dia boleh buka, tutup. So ini tempat power boot lah. Kalau rosak pun boleh akses dia punya, kita kata mentol. Siap. Power boot, tailgate Honda HR-V. Tailgate light Honda HR-V. Siap. Okay, ni sekarang before. Kalau aku gelapkan sikit, tengah tu macam tak ada lampu. So sekarang kita bagi ada lampu. Okay, untuk pasang lampu tengah ni tak semudah yang belakang. Kena buka skru semua, kena keluarkan ni, kena tebuk ikut saiz, baru dah dia keluar cahaya dari bawah. Susah juga dia. Susah. Banyak kerja. Buka habis ni. Bearing tap dengan lampu yang ada kat atas center console yang asal tu. So wiring semua jalan. Atas jumpa ini soket. So siap. Apa ada bagi cushion guna untuk balut tempat yang rasa boleh vibrate rattling. Okay, settle. Ok, nampak dah ada cahaya kat situ. Asalnya gelap, sekarang dah ada cahaya. Ok, so ni rupa dia lah. Dia punya skru terlindung belah sana. Itu dia punya lighting jatuh kat situ.